Pisau adalah senjata. Kalau kita gunakan jalan yang elok, dia akan jadi elok lah. Kalau kita gunakan jalan tak elok, dia akan mencederakan. Macam tu juga kita minda kita. Kalau kita pandai guna minda dan jalan elok, kita pasti berjaya. So pisau hari ni nak potong kek lah. Thank you you all semua. So bagilah 1, 2, 3 potong. Tepuk tangan. Thank you. 1, 2, 3. Oh, gila aku. Thank you lah sebab sudi bagi kek. Dah lama tak ada orang bagi. Ini saya rasa sejarah saya dekat sini. Ini kali kedua kot. Kali kedua. Setelah menti saya yang lama. Ni menti dan geng-geng menti angkat dan bagian ni. Okay. Sejarah kan. Itulah, semoga mereka semua yang makan ni semua berjaya-jaya menjadi orang yang hebat. Nah, Mimi ambil. Thank you. Okay. Macam pakai ni macam pakai tukang masak. Padahal aku tak ada pun, propa je. Okay, Nah. Saham. Sekali je, Cik. Apa dia? Sekalikan je lah. Sekalikan. Tak apa, Nah, Aida. Pinggan untuk Cik Terima kasih, Isha. Cik. Nanti untuk Cik tak ada. tak apa, makan ni I punya. Untuk Asana, Bokia. Letak kat sini. Letak kat sini. Asana, Bokia. Sana Bukia juga. Korang panggil kan? Sebab Okey. Cik. Gitu. So I punya nak rasa. Kita kena bagi orang lain dulu. Itu konsep dia, tau. Kadang-kadang walaupun dia tak ada, kita bagi tau. Sangat sedap. Beli je, Cik. Dah buat sendiri ke? Taklah, Cik. Beli je. Apa yang buat ni? Serius ke, beli kat mana? Sedap.